So ini adalah episod kedua, chapter kedua, jenis-jenis chat. Itu adalah jenis-jenis analisis. Sebelum ni adalah jenis-jenis analisis. So kalau hari ini ada sempat ada masuk base case, saya patah balik belakang untuk kepada yang belum dapat tengok yang first print. Saya belum jom dan saya jangan sebab saya sebelum HR. Okay, saya kata untuk zero image. Dia yang ini okey, cuma dia sebenarnya dalam detail itu dia terlalu niche lah, macam maksudnya kenapa kita trade, bila masih dah sesuai dengan trade, okay, so benda tu very detail. Yang untuk syllabus itu kita belum lagi finalize lagi, tapi kalau let's say kamu ada soalan, okay, apa soalan berkenaan dengan trading, nak tahu bila market exercise, pen ni exercise pada waktu bila, ini je, tak ada masalah. Nanti saya akan cuba jawabkan lah. Okay. And then sebab sekarang ni yang chat ni dah guna senang sikit, untuk tak guna chat kat Q&A sahaja. Sebab tanya soalan ni susah. Saya kita dah buka. Okay, so tahun ini kita akan cerita pasal type of chat. Kalau ada masa, saya akan pergi ke chapter satu balik lah, jenis-jenis analysis. Okay, so untuk minggu ni, untuk kali ini types of chat. So untuk chat kita ada tiga jenis chat lah. So kita nampak dengan candlestick chat. Okay, selalunya trader especially trader baru ni, dan launcher dia masuk dia masuk ke candlestick chat terus. Dia masuk candlestick chat terus. Okay, so sebenarnya kita galakkan untuk memahami chat-chat yang lain lah, seperti line chat dan juga bar chat. Okay, sebab setiap chat ni ada function-function yang tertentu yang sangat berguna semasa kita nak buat trading lah. So kita kena tukar sekejap dari candlestick chat, kita tukar kepada line chat, tukar kepada bar chat untuk dapatkan bigger picture ataupun gambar yang lebih clear lah. Okay, so setiap chat ni dia ada function dia yang tertentu. So kita start off dengan line chat. Line chat ni yang paling senang lah. Kalau nampak ada satu barisan yang tidak putus, satu barisan baru dah naik turun hujung ke hujung. Okay, seperti kamu perasan candlestick tu dia satu per satu. Okay, kalau contoh kamu buka PH1, okay, setiap candle tu untuk 1 jam lah, habis 1 jam seterusnya buka candle baru, so dia tak bersambung, dia satu-satu lah, session by session. Kalau macam line chat ni dia bersambung. Okay, dia ambil close price sebelum ni, dia sambung ke open price kali ni, sambung saja. Okay, so line chat ni untuk kita nak monitor lebih kepada movement atau kita tengok reversal movement lah. Macam saya suka tengok reversal movement dekat line chat. Contoh macam kita boleh nampak bentuk M. Okay, semasa market tengah menaik, kita akan bentuk M untuk menandakan market tu ada kemungkinan boleh turun. Kalau market tengah menurun, kamu nampak bentuk W. Okay, walaupun menandakan market tu ada kemungkinan nak naik ke atas. Let's say saya ambil contoh. Saya ambil contoh. Kita buka chat satu. Chat 01. Okay, kita buka line chat. Okay, jadi kita cari movement yang kita baru explain tadi lah. Contoh kalau kita jumpa okay, sini W. Tempat okay. So kat sini market tengah menurun. Okay, market tengah menurun. Okay, market turun. Kemudian kamu nak ambil dulu. Okay, kemudian market tu menaik. Untuk market tu naik tu kemungkinan dia ada tak tinggi. Nama apa maksudnya? Okay, kemungkinan untuk naik itu sangat tinggi. Okay, secara okay, kalau saya orang market tengah menurun, dia sama apa ada bentuk 6 bawah balik, ada kemungkinan market tu boleh naik balik. So ini antara function kita menggunakan line chat lah. Kalau kamu tengok di candlestick chat, mungkin kamu tak nampak benda tersebut. Okay, tapi kalau menggunakan line chat, kamu sebenarnya nampak lebih clear. Itu salah satu contohnya lah. Okay, contoh lagi satu kat sini, W. Okay, dia turun kembali naik balik. Okay, so ini antara salah satu cara lah. Dia kan ada idea W ataupun 3. 3 ni kat bawah contoh sekali. Okay, dia ada 1, 2, 3, dia ada 3 lekuk. Okay,
So kalau 3 pun boleh dengan buat dia daripada menurun. Okay, kamu nampak 3 ni, okay, akan naik balik. Okay, so satu cara ni lah, contoh kat sini. Dia dah satu, dua, tiga. Okay, apa yang dikawat dengan reverse. So, maknanya sebelum tu market baik, selepas tu market sambung, akan turun balik lah. Okay, so ini antara salah satu cara ataupun kita panggil hint mana kamu boleh nampak mana adakah market pada masa tu nak turun balik atau balik atau tidak lah. Okay, so contoh let's say macam market sekarang, keadaan sekarang ni, okay, let's say pada candlestick kita nampak dia masih baru start, tapi ada kemungkinan boleh turun kita lagi lah. So cara kita tengok pada lancar, kamu nampak dia dah bentuk satu kali. Dengan satu kali. So kita tunggu kali yang kedua. Okay, so kalau let's say dah ada kali kedua ni, confirmation untuk dia turun tu ada lah. Tak tinggi untuk dia sambung balik ke bawah. So itu antara salah satu function menggunakan line chart. Okay, let's see. Okay, jom kita patah mana chart. Take a slide. Okay, so ini line chart lah. Okay, so seterusnya adalah bar chart. Bar chart ni adalah chart yang orang lama-lama tengok sebelum dan candlestick chart. Okay, kita sebagai trader kita banyak tengok kepada bar chart lah. Okay, so bar chart ni dia kurang macam line chart, cuma dia kita bagi tak ada isi, dia keluar ada apa yang saja lah, kita ada open, high low dengan close kat situ. Okay, so ini yang kita akan nampak lah. So sebelum gambar saya buat conteng okay. Okay, so macam mana candle terbentuk? Candle terbentuk jadilah candle. Okay, so masa open dan close price tu dia akan jadi bentuk body of the candle. Okay, yang low tu jadi dia punya shadow dia lah. So ini candle macam tu. Boleh pandang balik tak? Yang conteng boleh pandang balik tak? Dah baik dah pandang balik dan okay. Dia drawing ni tak kiri dia apa? Tak apa. Okay, so ini untuk candle dia lah. Okay, so candle ni buat kita sebenarnya dapat apa ni? Di compound ni. Iris. Okay. Daripada okay. So, okay, sebenarnya adalah untuk kita nak dapatkan pergerak. Okay, so kat sini dia dah simplifikan ada 4 benda. Okay, so sebenarnya dia biasa pada stage. Mana step dia? Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, ini bila step bermaksud market tu akan bergerak dari open, okay, dia pergi ke low, dari the high, berhenti kat close. Okay, so ini sebenarnya dia kita gambar yang ini dia adalah line chart. Nampak line chart tu dia kompleks dijadikan bar chart. So dari bar chart pula dia kompleks lagi dia jadikan candlestick chart. So itu dia punya proses dia lah. Line chart, bar chart jadi candlestick. Okay, so dekat bar chart ni apa function dia pula? Yes, untuk kita nak tengok pergerakan. Okay, so macam ni contoh tadi tu bila turun kalau nampak market tu dia turun. Dia nombor turun, okay, dia naik dan market tu turun balik ke bawah. Okay, so saya nampak perhatian lah dari nombor 1 ke nombor 2 nombor 3 dari nombor 3 ke nombor 4. So ada 3 pergerakan nombor 4. Dari 3 pergerakan ni pergerakan dari nombor 2 ke 3 tu yang paling besar. Ini yang paling besar. Okay, so dari pergerakan paling besar tu dia adalah pergerakan majority, maksud candle tu tengah bullish lah, tengah hijau. Okay, so kamu tahu market tu tengah naik, kamu hanya dah tunggu keluar sedikit sebelum sambung naik ke atas lagi. Okay, so itu ni function dia lah dengan OHLC ni. Okay, right, so dari OHLC tu dia akan bentuk candlestick. So sama je. Okay, dia open, okay, dia start open macam 2, 3, 4. So dia benar-benar
Sini dia turun, dia naik atas, turun sini. Nah, so kalau nampak pergerakan yang tengah-tengah tu dari 5 ke 3 tu, pergerakan yang paling besar, so dia naik ke atas, okay? Terbalik pula kalau candle merah lah, sebab open dia berada di atas, so nombor 1 di sini. Okay, nampak dia open, so lagi nombor 1 kat sini. Ini open ke atas, so nombor 1 ke atas lah. Nombor 1 ke atas, betul high. Okay, so dia kan okay, sebelum nombor 2, dia nombor 3, nombor 4. So dia naik, turun, naik. So nampak pergerakan pun naik. So nombor 2 dan 3 tu pergerakan yang paling besar. Okay, so pasal market tu menurun ke bawah, okay, ini naik ke atas. Okay, so baca tu dia mengkompreskan apa yang berlaku kepada dalam line chart. Okay, dia kompreskan menjadi satu jantung. Sebab kalau di line chart dia bersama-sama, dia tak berhenti. So kalau tak nak buat macam mana yang dah habis naik, macam mana yang start reversal balik. Okay, so kerana baca ni yang breakdown satu persatu, jadi satu persatu section dudukkan lagi, kerana tengah naik besar, naik lagi besar tu mungkin dah start naik kecil pula. So macam dah nampak dia akan naik dengan kecil, kemungkinan untuk dia patah balik tu dah ada. Okay, so itu function dia lah. Right, so dari situ dia masuk candlestick nak dia compress lagi, dia simplifikan lagi line chart dalam baca tersebut. Sebab let's say mau tengok kepada line apa ni, baca, okay, kalau kamu tengok tak baca, kamu nak kena monitor, tak kena tengok betul kat mana, close dia kat mana, dan kamu tahu market tu dia naik. Okay, tetapi kan di line chart, kalau di candlestick chart, saya faham lah. Okay, kalau di candlestick chart, kita gunakan candle tu semua terus. Okay, kalau kamu hijau dengan market tu naik. Candle tengah, candle merah, market tengah turun, simple. Boleh kamu sekarang ini continue, kamu dah tahu market tu tengah naik ke tengah nak turun. Okay, dan juga side movie dia lah, movie dia berapa besar movie dia. Okay, kalau lagi besar movie, okay, kalau dah tahu market tu saya lagi dalam majoriti tengah naik. Okay, kalau saya ada movie tengah macam jadi start kecil, so mungkin untuk dia jadi jauh selepas ni ambil, sebab kurang seller tu makin kurang kan. Maksudnya itu kan function candlestick ni lah, dia orang bangun position, dia menunjukkan bagaimana yang mana tu ada market nak tengah pergi dan apakah pergi dan untuk seterusnya. So itu function dia secara mock. Okay, sini ada beli jual. Okay, jadilah beli get. Sebenarnya kita sekarang tengok, kita tahu okay, candle tengah hijau, maknanya mungkin tengah naik. Candle tengah merah, kita tahu mungkin tengah turun. Atau candle hijau tu besar, okay, maknanya nak naik tu jangan lagi, boleh naik lagi. Okay, kalau kita tengok candle merah tu kecil, so kemungkinan untuk dia reversal untuk balik naik ada. Okay, itu maksud dia lah. Okay, so kalau kamu ada soalan, apa panjang tak faham, tanya je dekat komen. Jadi saya terjawab lah. Okay. Right, so seterusnya, okay, so advantage of candlestick, okay, dia senang nak faham lah. Sebab kita nak tengok secepat mungkin, kita nak entry secepat mungkin. Itu function dia. Okay. So kalau orang kita, bila kita trade, kita menggunakan candlestick chart, kita dah faham, kita dah faham dari line chart, baru kita masuk candlestick chart. Okay, sebelum kamu faham seluruh video ni, baru dah kamu panggilan suruh utilize candlestick chart tersebut lah. Instead of just kamu tengok terus take away tengok candlestick chart, tapi kamu tak faham apa function dia, kenapa ada line chart, kenapa ada bar chart. Sebelum tu kamu tak tengok langsung. Okay, sebelum tak buat, bila tak buat macam tu, kamu terus tengok kepada candlestick, kamu tak dapat kelebihan keseluruhan, kelebihan advantage candlestick tersebut lah. So let's say kamu dah faham, baru tahu base pada size body, kamu tahu market boleh berapa jauh lagi boleh sambung atau tidak. Ranking boleh body besar, kita boleh sambung lagi monitor. Bila body kecil, kita dah start nak standby untuk buat reversal. Let's say channel pun macam peranan yang penting juga lah. Okay, so benda-benda ni semua bila kita dah faham, so ni kita tengok secara sekali ini, kita dah boleh roughly ada, okay, adakah market boleh sambung lagi atau tidak, atau dah start reversal atau start set is itu function dia.
Okay, slide dah settle. Slide tak banyak. Okay, untuk sini, untuk line chat dan untuk chat, dia tak banyak lah, sedikit sahaja. Kita chat. Okay, so untuk slide hari ini, jenis-jenis chat, ada soalan tak? Ada soalan boleh letak kat bahagian chat, nanti saya explain lah apa kalau ada soalan. Sebentar itu saya nak tunjukkan contoh-contoh Windows menggunakan berdasarkan produk ending dan siapa sahaja. Contoh yang paling dekat sini lah, atas ni. Apabila ada shadow besar, okay, syarat dia memang kita tengah menaik lah, syarat naik. Okay, kemudian kita nampak ada shadow besar, kemungkinan untuk dia turun tu ada yang turun. Lalu okay, saya kalau contoh macam kat sini ada shadow, okay, pakai sebelum tu ini bisa lepas shadow ni banyak belum dia kan dia naik. Ni yang taruh macam Allah bilang untuk kita track secepat yang mungkin. Okay, so sini sebab ni untuk detection service sebelum macam mana entry lah. Jadi kita kena detect dia dah detect dah faham. Okay, aku lah senang lah tengok part situ tak. Macam ni demi kes. Okay, so ini cara dia lah. Okay, kita tahu macam mana kita tak tahu kita agak bagi kemudian nak turun atau nak naik. Okay, tapi kalau macam untuk dia sama saja dua dari chain di atas ada chain di bawah ada. Okay, so dia tak boleh menjadilah okay. Kalau ada shadow dulu ada atau bawah ada shadow tak boleh, kita biarkan dahulu. Dia kan sideways lagi kat sini. So kat sini nampak dia dah start kita buat. Bagi kita bend naik sedikit dia kita sama dulu balik lah. Kan itu antara cara kita nak kita. So ini kalau nak tengok pergerakan candle dan pergerakan market lah, pergerakan market berdasarkan kepada jenis-jenis chat. So selepas ini punya syllabus dia akan mengembangkan lagi lah. Kita gambarkan chat candlestick ni, candlestick chat dengan support resistance, tergabungkan dengan Fibonacci, chart pattern, candlestick reversal pattern, baru kita nampak apa mana yang sesuai untuk chart reversal, baru sesuai untuk entry, kat mana sesuai untuk take profit, SL, semua tu kita akan belajar menggunakan technical lah, one by one. Okay. Alright. Dengan orang ni, orang yang masuk pada hari, ada soalan tak? Soalan tu. Kalau tak ada soalan, kita boleh borak sedikit yang slide sebelum ni lah. Saya mau nak dia tak soalan. Soalan tak ada soalan. Ada orang tanya apa? Ada semua okey. Okey, semua okey. Untuk yang minggu lepas ni lah, pada yang terlepas, slide minggu lepas. Okay, so saya cerita sedikit lah. Okay, so minggu lepas kita cerita pasal tiga jenis analysis. Hari ni cerita tentang tiga jenis chat. Okay, di mana semua yang ada kat MD4 lah. Dan chat baca dengan candlestick chat. Okay, so minggu lepas ni topik jenis analysis. Okay, so sebenarnya sebagai trader yang baru, kita banyak fokus kepada technical analysis. Okay, maksud technical analysis apa-apa yang kamu nampak dalam chat lah. Tetapi selain pada technical analysis, dia ada analysis yang lain seperti fundamental dan juga sentiment. So yang tiga jenis lah, technical, fundamental dan sentiment. So technical ni adalah apa-apa yang kamu nampak kat chat kamu. Okay, kamu punya candlestick, kamu punya line chart, chart. Okay, so untuk kita punya cylinders ni, kita akan fokus mostly kepada technical. Okay, topik yang terakhir tak salah saya pun kita fokus pada fundamental. Okay, sentiment pun ada lain, dia more kepada insting, okay, ataupun okay. So sentiment ni is lebih kepada lagi banyak kamu trade, lagi banyak experience yang tengok chat, lagi kamu akan nampak ke arah mana mungkin tidak pergi sebenarnya berdasarkan kepada majority. Okay, jadi ini kita nak kena ikut majority. Kalau majority tengah baik, kita dengan lawan sukses seorang memang tak kena lepas.
Kita nak tengok majority tengah buat apa. Okay, so majority tu diorang trade apa dasar kepada masa fundamental data tu keluar ke, ikut sentimen majority ke, ikut technical tu. Itu yang kita nak kena perhatikan. Okay. Selalu aku ni candlestick merah dan hijau, merah tu saya memang kalau kita trade masih dapat profit kali. Oh, okay. 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 So, bagus. Kalau kita belum candlestick merah dan hijau, merah tu saya kalau kita trade mesti dalam profit. Dan saya faham hijau tu naik memang kena trade baru mesti dapat profit berarti bukan. So kita trade adalah forex lah. Okay, so start trading forex ataupun CFD, dia dua arah kita boleh masuk, tak ada masalah. Dia bukan macam stocks. Okay, stocks tu kita kena beli bila harga dia tu naik, kalau kita untung. Bila harga turun kita rugi, kita ribut apa lah. Okay, kalau macam di sini, kalau kamu market macam sekarang ni keadaan macam dekat contoh chat tadi tu lah. Contoh chat tadi tu market tu tengah contoh sekarang ni. So kamu nak sell terus, mungkin tak ada masalah. Okay, sell terus masuk, tak ada masalah. Okay, so dekat sini konsep dia adalah bila kita open position, bila kita tutup position, kita nak kena cari position yang berlawanan. Okay, masuk kat sini, contoh kamu open sell. Okay, kamu open sell, so bila open sell ni market turun, so maksud sell kamu membawa profit. So bila kamu close, kamu akan cari orang yang tengah buy. Maknanya kalau kamu kena sell ke atas, orang mengambil ke atas ni bila. So bila sell, market turun, kamu perlu yang lain dia terus dah. So kita akan switch contract dengan dia. Kita akan tukar contract dengan dia. Bermaksud untung kamu datangnya daripada kerugian trader lain. Okay, so maksud kalau market tu naik, seperti naik besar ni kan, okay, kamu buy, seorang lagi trader masuk sell. So bila dia naik tu, kamu untung, dia tengah beruntung. Okay, sebelum kamu nak tutup commission, kita akan bagi switch contract dengan trader yang sell tadi tu. So bermaksud untung kamu akan datang kepada orang yang tengah rugi pada masa yang sama. So itu maksud kita kita hantar dalam dia lah. Okay, kita hantar balik liquidity provider, dan mereka yang akan matchkan position kita dengan position orang lain. Okay, so bermaksud kalau kamu buy tu, kamu sell tu, kalau market kenapa kamu ikut market lah. Kalau market tengah orang sell, lagi untung. Okay, kalau market tengah naik, kamu buy, kamu untung lah. Di seperti kalau sebaliknya market tengah turun, kamu belum buy. Bila buy, kamu maksud ada orang lain yang untung. So bila kamu tutup posisi dengan kerugian, kerugian tu akan menjadi keuntungan trader lain. Itu maksud secara simple lah CFD, contract difference. Okay, ada menjawab soalan. Saya ngomong saya segi trading forex trading ni dia berbeza sedikit lah. Okay, dia tak sama macam stock, di mana kita hanya boleh dan market tu naik, market tu kita rugi, tapi kita bukan kata rugi, kita memegang kerugian, kita tak tutup position tersebut. Itu untuk stocks. Tapi kalau di trading di forex trading, kalau dengan turun kan, kita boleh tutup position dan equity kita akan kurang lah. Maksudnya kita boleh absorb loss tersebut. Kalau rasa tak nak turun, tak nak nama loss tu, kita tutup saja position, kita pegang, kita absorb lah loss tersebut. So loss tersebut akan pergi kepada keuntungan orang lain. Okay. So jadi kita slide lagi dan jenis market yang tenang. Yang setelah kita lihat technical, fundamental dengan sentiment. So technical ni adalah apa yang saya menumpah dekat chat lah. So kita punya topik tujuan chapter kita semua dia adalah technical. Satu jelaskan pemulakan tu baru fundamental. Sebab technical ni kita mengandung banyak benda dekat live chat. Kita punya candles. Hari ni kita pasal chat. Okay, hari ni kita pasal chat. Next punya kita akan cerita pasal candlestick. Support resistance satu jenis, betul, candlestick satu jenis, chart pattern satu jenis, Fibonacci satu jenis, macam-macam lah indicator dan satu hal. So macam-macam technical analysis yang kita boleh gunakan untuk membuat analisis
di chat lah nanti. Okay, so itu yang paling banyak kita banyak banyak training. Technical ni memang kepada training lah. Okay, kalau macam fundamental ni memang kepada membaca saja, kalau tengok keadaan ekonomi. Okay, so itu perbezaan dia. Okay, so technical is lebih kepada kecerapan yang kamu nak buat kerana tersebut. Okay, yang mana kamu jadi trader, lagi mahir kamu dalam dari segi technical analysis sebab kamu nampak mungkin berlaku setiap hari. Technical ni dia berulang setiap hari, cuma dia akan berlaku pada tempat yang berbeza. Okay, mungkin kata semalam makin menurun, dan ini mungkin naik balik. Balik terus malam, balik tu lah yang lebih baik balik hari tersebut. Tapi macam kita tengok tadi pun movement so yang style contoh movement ini. Okay, okay, nampak ni sebelum dia menggerakkan. Okay, so bila saya pimpin je pergerakan tu saya buat pada hari ini, nampak tak? Sama je, nilai dia sama lah. Maksudnya nilai penurunan semalam tu bersamaan dengan nilai penaikan pada hari ini. Itu maksud dia. Okay, so bahawa benda yang punya semalam ada sama benda yang bersahabatan balik hari ini. Dia kita balik hari ini. Okay, itu maksud dia lah. Right. Okay, so itu lah tadi kan mungkin nak kena belajar dan mungkin mau buat kepada latihan lah, sebab kita dah biasa dengan kepada benda tersebut, barulah kita boleh apa kita boleh secara sama. Okay, so technically pada training nak kena ada. Now, jadi problem fundamental. So fundamental ni mau kepada ekonomi, sedata. Dia also banyak benda lah kena rasa guys, banyak trading yang suka benda fundamental, termasuk saya lah masa buat saya tak suka fundamental, tapi dia sangat penting. Okay, especially kalau ada data yang rilis macam contoh malam ni tadi lah, dan itu lah harus kenal dulu di mana habis kena basic kamu tak perasan data tu kamu trade macam biasa tiba-tiba kaki terbalik. Okay, so perkara tu boleh mengganggu kamu punya trading. Sekurang-kurangnya dalam pandang faham fundamental, sekurang-kurangnya kamu tahu waktu bila fundamental berpihak, so kamu boleh mengelak trade pada masa tersebut ya. Itu function paling buat kita minimum paling sikit pun sekurang-kurangnya kamu kena tahu waktu bila data contoh macam ni lah. Okay, hari ni lepas tengah tadi tu, so bila data lepas tengah, sebelum lepas tengah ni kita dah stop trade sekejap lah. Biar market tu bergerak dulu. Okay, bila dah pukul 9:30 baru kita start balik trading. Okay, orang let's say macam besok lagi sendiri. Lepas tengah juga. So, kena tampilkan kalau boleh jadi elak. Sebab kalau let's say kita berlawan dengan keadaan fundamental tersebut, market banyak akan pergi jauh dan kita tak sempat mengambil apa risk management. Kalau let's say okay, advantage semua kan, okay, kosong lah, tak ada apa-apa sangat. Okay, so boleh trade secara technical keseluruhan. Itu maksud saya. Okay, so let's say tak ada data, tengah waktu tak ada data, kita boleh trade technical secara keseluruhan. Tapi kalau ada data, kita elakkan. Okay, dan buat senario lah. Senario pertama, kamu tak faham fundamental. Okay, tak faham apa, tapi kamu tahu masa keluar data tersebut. Sebab apa? Sebab saya nakkan kamu elakkan trade pada masa tersebut. Sebab ada kemungkinan dia boleh terbalik kan apa yang kalau kita tengok sebelum ni. Selepas tu, let's say orang yang kedua tu boleh tak faham pada mental lah. Itu lagi bagus lagi update. Kamu akan nak tengok keadaan ekonomi lah. Okay. So, untuk fundamental, untuk make it simple, kita fokus untuk ekonomi US sahaja dahulu. So, kisahlah kamu suka trade currency ke, kamu nak trade gold ke, oil ke, okay, kamu fokus fundamental dekat US sahaja dahulu. Sebab semua pair yang kita trade ni dia akan ada sangkut paut dengan US. So apapun yang berlaku kat US, dia akan impact balik ke pair kita trade lah. So secara simple, fokus kat US punya sahaja dahulu. Kemudian pun mendadak baru bahan kita akan ajar macam mana nak fokus kepada ekonomi negara lain lah. So let's say sekarang kamu start, kamu nak fokus kepada US sahaja. So, apabila kamu dah pun ke US, kamu mereka terbalik dengan currency dan gold lah. Macam kalau contoh malam ni, tadi tu bondong melemah. So, kamu bawa
mungkin Australia akan naik, okay, euro dia akan naik, USD akan turun. So ini kita punya bentuk untuk apa yang berlaku masa pada saya keluar tu nanti. So itulah kepentingan dia. Okay. Lepas fundamental tu kau kena monitor sebab hampir setiap ada seminggu tu akan ada tiga data. Dan seminggu tu satu bis tak ada tiga tak ada empat. Ini update the fundamental data. So kita kena perhatikan especially untuk US punya lah. So waktu sekarang cara customer elak akan down dulu sekejap pukul 9 down ni sambung tadi tak ada masalah. Kalau let's say kamu nak ramai berapa nonton boleh jauh kita tanya kepada saya akan explain secara lebih detail apa yang kamu perlu tahu. Sebab ada setengah orang dia suka track currency tertentu, ada setengah orang suka track Australian currency, ada setengah orang suka track euro. Okay, so ekonomi negara tu pun kita perlu ambil perhatian sedikit, tapi kalau nak semua kamu fokus ke US dan sedang dulu. Itu maksud saya lah. Okay. Nah, sekali adalah sentimen. Sentimen ni dia yang insting ataupun insting kita tengok dan tengok tak gini yuk dalam 10 juta orang buat benda yang sama tak boleh market terus tapi untuk time group 10 juta orang tu kita kena ada experience kita nak tengok market lah. Itu sentimen market dia buat kepada insting. Macam mana apa perasaan yang secara inti yang macam ni tengok nak naik ke atau nak turunkan market tersebut. Okay, so kita bila kita lagi banyak lagi banyak masa kita luaskan di market, okay, lebih macam ni yang market tu reset kita dapat lagi dalam dia satu jauh ke kawasan tak di mana kamu tengah macam tu dia gila ni betul. Ada tu maksud saya lah. Okay, kalau satu-satu tengok dia lah. Dan di mana kamu macam tengok kamu NBC tu kamu cari content dah tahu QK apa semua kamu tengok ni cek kosong tu kamu tengok kamu nampak jadi macam boleh naik jadi macam boleh turun. Okay, tu kita boleh lakukan boleh cek lah di mana cek tu kamu tak content NBC sama apa teknikal pun sebab sebenarnya kita memang teknikal kita mencontoh kita cek tu kita set now tu semua kita kena tarik Fibonacci, kita kena highlight kat mana candlestick reversal. Tapi bila kamu buat sampai satu tahap tu kamu kena ayat soalan ni sebab kamu dah nampak dulu tu dan sebelum dia nampak tengok dia naik okay lah masuk besok. Okay, so itulah kita punya break lah. Next step kita untuk macam kita nak dan sebagai seorang trader saya seorang trader technical secara keseluruhan kamu dah sampai setepat di mana so buat penting nak check kalau tengok kosong macam tu juga boleh tahu ke mana arah. Okay, so tiga-tiga tu okay kita menunggu penting dan mungkin dia nak masanya sesuai dengan idea digunakan. Okay, so dia punya proses pembelajaran okay, kita akan start off dengan technical dahulu untuk technical baru. Okay, bila dia dah okay dari segi technical lah belajar fundamental sedikit. Okay, at least kalau dia belajar sedikit maknanya kamu tahu bila tak kira contohnya. Okay, kalau let's say kamu ada buat lagi apa fundamental okay, baru kamu mendalami fundamental tersebut. Okay, sebab apa? Sebab dari segi fundamental kita belum tahu arah market long term sebenarnya. Okay, long term market kita gunakan fundamental. Technical pun kita gunakan untuk short term dan untuk mencari entry back. Itu function technical. Okay, tapi fundamental untuk tengok trend. Ini trend tu untuk satu bulan punya market ke manakah berapa tu nak pergi, ke manakah cool untuk pergi. Kita gunakan fundamental untuk tengok pergerakan sekurang-kurang dalam 9 ke 6 bulan seterusnya. Okay, so itu stages nak belajar dia lah. 16 kali itu sendiri dia akan bawa sendiri ke kamu. Kalau kamu sambil tengok macam nampak kau tenang cek mana-mana kan naik ni betul. So itu nak sentimen sebenarnya. Okay, sentimen tu dia akan sendiri kamu tak boleh tak tahu apa yang kamu nak belajar. Dia sendiri tu akan datang di mana kamu dah banyak habiskan masa, luangkan masa dengan tengok chat. Okay, menurutkan data secara natural. Okay, slide dah settle. Okay, slide hari tu pun dah settle. Dia pergi balik dekat chat lah. Okay, so syllabus dah settle lah.
Kalau ada soalan, boleh tanya. Ini kita dah buka sekarang ni, dah settle lah. Pelajaran dah settle, silibus hari ni dah settle. Silibus hari tu sempat recap. Okay, so sekarang, dengan awak ada masa open lah. Open mic. Nak tanya soalan yang apa, boleh tanya. Jangan risau, saya cuba jawab kan. Sambil itu, saya akan cakap lah pasal stop chapter seterusnya untuk minggu depan. Sorry, untuk hari Khamis ni. Hari Khamis ni kita nak start dengan support and resistance. So support resistance ni, saya ambil contoh yang saya dah buat lah. Macam ni. Tengok, dia nampak macam mana. Okay, untuk macam mana. Okay, tapi contoh kamu nampak. Okay, di mana kita akan perhatikan market tu. Okay, kat mana yang berhenti ataupun kawasan-kawasan ni, kita panggil kawasan yang dia akan membuat pergerakan tertentu. Contoh hijau yang ambil ni lah. Kita zoom in sikit. Hijau. Okay, saya zoom in sikit, saya tunjuk. Okay, so kan dia akan memberikan ulang di tempat yang sama. Okay, dia pergi sini, dia pergi sini, dia sini lagi, dia pergi sini. Okay, 1, 2, 3, 4, bila tak nak pergi dah, dia maju. 4 kali pergi, dia maju. Tapi kemudian dah naik je untuk cari balik. Maju. Dalam berantau jauh, mata balik saya balik maju. Itu contoh lah. So, inilah antara function support and resistance lah, di mana kita berdasarkan sistem ni. Apa yang berlaku sebelum ni, ada contoh dia mengulang balik pada masa sekarang. Itu maksud dia lah. Okay, so SNR ni antara benda yang kita gunakan historical data. Bermaksud contoh macam sekarang. Okay, keadaan sekarang. Cara market nampak apa yang dia buat. Okay, bila naik, okay, dia berhenti kat situ. SNR yang kita dah highlight. Okay, kemudian dia naik. Baru dia naik habis. Dan dia naik, dia akan berhenti kat sini. Kenapa kat situ? Sebab sebelum tu dia ada kawasan SNR dia. So yang ini, kita akan belajar step by step lah macam mana nak apply, macam mana nak cari kawasan-kawasan, kita panggil interest lah, kawasan ada tumpuan. Kat mana kemungkinan ada kemungkinan kalau mungkin dengan dia berhenti kat situ. So itulah kawasan-kawasan yang kita akan selalu letak kita punya take profit. Contoh macam tadi tu kita boleh ambil mungkin nak air sebentar main cukup volume. Kita belum jauh, kita berband SNR lah. Sebab itu guidance tak ada nak letak kita punya take profit. Itu function dia. Okay, so itu kelas pada hari Khamis ni lah. Okay, so kalau interested berminat cari BDM, okay, cari mission BDM kamu, minta link untuk registration. Link dan semua kita dah siapkan lah. Okay, so boleh register. Okay, dan kepada yang belum register dengan Antima, boleh register direct. Okay, nanti BDM akan assign kamu lah. Kita akan assign satu BDM untuk kamu. Dan kamu boleh tanyakan dia, okay, kelas-kelas yang seterusnya macam mana. Okay, untuk minggu ni, sepatutnya kelas ni lah Selasa dan Jumaat. Okay, tapi minggu ni Jumaat. Kalau ni kita ada meeting sampai ke malam lah. Sampai ke malam, so saya tak sempat. Saya alihkan kepada hari Khamis. Dan minggu depan kita akan balik kepada hari Jumaat balik lah. Minggu depan saya rasa topik apa minggu depan? Chemistry dengan Fibonacci tak silap saya lah. Ya? Baik, ada soalan tak? Apa yang pengen membahas yang cinta, saya tanya balik. Ada soalan tak? Ada soalan ataupun faham atau tidak apa yang saya cerita? Kalau tak faham, saya repeat balik kat mana-mana boleh beritahu. Okay, kita bagi masa sedikit kalau ada apa-apa tanya. Ada buat trader sekarang. Buat trader sekarang. Tak ada tanya. Ada setakat ni faham. Syam biasa kelas hari Selasa itu ada join dia. Saya sih Syam dia nampak tu dia. Okay, so
Okay, so kalau let's say kamu kalau kamu orang KL, ya teman Malaysia orang luar nak kita dari KL gitu kan, okay. Kalau let's say nak jumpa dengan saya ni kat luar, dah dengan personal coaching dia, face to face dia kan, kita BDF. Dan kalau jumpa sikit kita orang, dia cakap, saya nak jumpa Coach Izzat lah, boleh ke tak? Okay, kita jumpa kat luar, kita sembang, cakap pasal chat je apa ke, cerita apa, boleh, tak masalah. Okay, kita ada buat slot-slot lah untuk personal coaching, untuk jumpa face to face kan. Sebab kadang jumpa kat online ni sebab nak menyenangkan, tapi kalau orang ada setengah soalan macam segan nak tanya kan, ada setengah trader suka jumpa depan-depan, lagi feel kan orang buka untuk belajar. Okay, sebab saya kamu orang KL, bila kita jumpa, tak masalah. Kalau let's say orang luar KL ada terdatang KL dia bila kira kan, kita BDM orang lain mungkin BDM cakap lah, saya orang KL yang dah jumpa dengan Coach Izzat, boleh tak kita bookingkan selama pukul berapa dekat mana, okay, right? So saya dah ada apa, saya dah usaha terima kasih pada semua yang join dengan kami. Dan kalau yang masih lagi berminat nak join dengan members, okay, jangan kelas seterusnya ada hari Khamis nanti, jangan lupa register. Okay, so setakat itu dari saya di sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.